Berapa gram perlu saya kumpul dalam account Gap sebelum saya boleh keluarkan emas fizikal? Dan saiz emas apa yang sesuai untuk saya keluarkan? Ini adalah antara soalan yang kerap diterima oleh para dealer. Konsep simpanan di akaun Gap sebenarnya sangat mudah. Ia hampir sama seperti simpanan di akaun bank anda. Anda boleh menabung pada bila-bila masa dan anda juga boleh mengeluarkan emas pada bila-bila masa selagi gram yang anda kumpul mencukupi untuk saiz emas yang anda pilih. Di Pabigo ni sendiri terdapat 15 saiz emas fizikal secara keseluruhan. Terdapat 10 saiz bermula dari 0.25 gram, 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram. Manakala untuk dinar terdapat 5 saiz iaitu suku dinar, setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Jadi saiz yang sesuai sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Sebagai contoh, jika anda menyimpan emas tujuan umrah bersama pasangan, anda boleh dapatkan atau target untuk kumpul gram emas di akaun Gap sehingga cukup untuk 1 keping 5 dinar. Selepas itu, anda boleh arahkan sistem untuk membuat pengeluaran emas supaya anda dapat simpanan emas dalam tangan anda. Untuk emas yang beratnya di bawah 21.25 gram, emas tersebut boleh dihantar terus ke alamat rumah anda. Manakala untuk emas yang lebih berat daripada itu, contohnya 1 kilogram ini, anda boleh set temu janji untuk mengambil emas di mana-mana cawangan Pabigo di seluruh Malaysia. Bagi tuan-puan yang ingin dapatkan bimbingan macam mana anda akan simpanan emas di bawah syarikat Pabigo, anda boleh saja hubungi saya ataupun isi barang saya di bawah. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tukar buat simpan sampai kita kaya.